Satu nikmat yang Ana dapat adalah sakinah. Kau dapat solat duha tu adalah satu rezeki sebenarnya. Gunakanlah hidup yang sementara ni untuk menjadikan diri kita ni orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Lumrah seorang insan tu bila turun naiknya iman. Tetapi bukan alasan untuk kita berjauhan dengan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Saya kenalkan diri, nama saya Ahmad Zarif Wajidi bin Al-Khairi selaku host anda untuk Kolbicast episod pertama pada kali ini. Selamat datang saya ucapkan buat semua penonton yang sudi untuk menonton kita punya Kolbicast episod yang pertama. Dan saya kenalkan dulu Kolbicast kita ini apa tujuannya. Tidak lain tidak bukan untuk kita kenalkan Pusat Islam USIM terutamanya, bagaimana Pusat Islam ini berjalan. Adakah semata-mata sekadar yang kita tahu iaitu dengan melaksanakan solat jemaah 5 waktu, ataupun lebih lagi daripada itu, dan juga tidak lain tidak bukan untuk mengenalkan kepada korang semua tentang persatuan yang ada di bawah Pusat Islam, termasuklah Sekretariat Pusat Islam, Sekretariat Pendakwah Muda Malaysia dan Rakan Siswa Yatim. Jadi untuk episod pertama kali ini kita bawakan seorang guest yang tidak asing lagi di Pusat Islam. Saya kenalkan saudara Muhammad Adib bin Badruddin. Apa khabar Adib? Alhamdulillah sihat. Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Okey, pertamanya Ana nak ucapkan terima kasih sebab sudi untuk hadir untuk kita punya episod yang pertama meraikan. Sebelum tu boleh tak Adib kenalkan diri enta terlebih dulu? Okey, baik. Jadi Ana secara orang kata secara amnya lah, nama dikenali sebagai ataupun nama diberi Muhammad Adib bin Badruddin. Jadi Ana sekarang ni merupakan Presiden Sekretariat Pusat Islam dan Ana merupakan pelajar tahun 3 Sarjana Muda Fiqh Fatwa dengan Kebujian. Dan Ana juga dah berada di Pusat Islam ni selama lebih kurang 4 tahun lah di Pusat Islam. Tu sedikit lah tentang Ana. Okey, kita pun dah kenal. Itu sedikit tentang saudara Adib iaitu merupakan Presiden Sekretariat Pusat Islam yang mana saya sebutkan pada awal tadi, salah satu persatuan yang berada di bawah naungan Pusat Islam iaitu Sekretariat Pusat Islam. Dan juga saudara Adib merupakan pelajar Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa. Ya, betul. Oh, anak pun sama tu. Oh, okay, sama lah. Jadi sebenarnya kami sekelas lah. Baik Adib, boleh tak cuba cerita lebih dalam lagi apa kaitan enta dengan Pusat Islam ni sebenarnya? Macam mana boleh berkecimpung di bawah Pusat Islam? Oh, macam mana awal masuk Pusat Islam ni? Macam mana? So kita berbaliklah cerita saya sebelum Tamidi dulu. Maknanya sebelum saya masuk Tamidi. Sebab awal ceritanya bermula masa Tamidi lah. Jadi saya masuk Pusat Islam pada Tamidi sekarang tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan insya-Allah mungkin akan sampai tahun 4 sebelum intern, dan baru saya keluar daripada Pusat Islam lah, insya-Allah kalau ada rezeki kat sini lah. Jadi sebelum Tamidi saya ceritakan dulu macam mana perjalanan saya pada tingkatan 6 ataupun 2022. Masa 2022. Jadi kalau setahu saya ataupun Intan pun tahu kan, kita pernah stam sekali. Ya, tapi betul. kita tak lama stam kan. Kita stam dalam 3 bulan lebih kurang, betul? Lebih kurang 3 bulan. Jadi masa tu Ana memang nak sambung stam. Memang nak sambung stam sebab tujuannya Ana nak pergi Mesir lah. Kan? Sebab Ana tengok seni-seni Ana punya latar belakang pengajian apa semua. So Mesir is the good choice sebenarnya kan. Walaupun orang kata sistem pendidikan dekat sana tak tersusun macam mana kat Malaysia kan. Cumanya kita tahu ilmu dekat sana tu tinggi. Betul. Jadi Ana memang nak sambung ke bidang jurusan syariah lah ataupun bidang agama. Sebab dulu Ana ambil jurusan accounting sepanjang 2 tahun. Tapi Ana rasa macam susah nak bawa accounting, dan Ana lebih minat kepada syariah lah ataupun agama. Sebab dalam background family Ana, daripada akak sulung Ana anak kelima, daripada akak sulung Ana dah ada yang menjahit, so dah ada kemahiran. Yang kedua belajar pasal IT, buat CCTV dan sebagainya. Yang ketiga dah bahagian culinary, bakery dan sebagainya. Dan abang Ana bahagian sains. So macam dalam adik-beradik Ana ni macam tak ada lagi yang bahagian orang kata bahagian ilmu ataupun pendidikan lah. Enta nak melengkapkan lah. Ya, macam nak melengkapkan lah dalam satu family tu kan. Macam adik Ana sendiri bahagian animation. So macam semua dah lengkap, cuma satu puzzle tu hilang. So Ana fikir macam syariah is the good choice tu Ana pilih lah untuk ni.
So tak lama lepas tu masa STAM tu Ana dapat tawaran untuk masuk Tamidi Syariah Undang-Undang kan. Jadi masa masuk tu Ana tanya dulu, sebenarnya Ana macam tak nak pergi sangat pun Tamidi Syariah ni. Cumanya Ana fikir this is a good choice untuk aku, sebab aku yang pilih masa UPU sebab dia more tu pendidikan and syariah. Kena jugalah, sama je dengan Al-Azhar. Cumanya masa tu Ana tanya dengan mak Ana, sebab masa tu baru 2 tahun lepas ayah Ana pergi. So Ana tanya, Umi kan, apa jalan terbaik ataupun apa pilihan terbaik menurut Umi lah. So mak Ana tak bagi pilihan, mana tak bagi jawapan. Okey, pergilah Azhar better. Okey, pergilah USIM better. Tak ada bagi pilihan satu. Cuma mak Ana kata pilihlah sebaiknya, istiqarah dan sebagainya kan. Lepas tu dia tekankan poin kat situ satu je. Lepas abah pergi ni, maknanya Umi risau sangat-sangat dengan anak Umi. So pergilah tempat yang mana Umi tak perlu risau banyak kan. Sebab kalau kita pergi Mesir tu, kemungkinan orang kata, kalau anda kata ada berita buruk dan sebagainya, susah nak balik dan sebagainya. So sebab tu Ana pun tekad masuklah ke USIM. Dan lagi pun masa tu abang Ana pun masuk ke sini, masuk USIM. Masa tu abang Ana degree dah lah kan, degree sains. Sains lah, FST. So sebab itulah salah satu sebabnya Ana masuk ke Pusat Islam, ke USIM dulu. Aku USIM. Ya, lagipun sebenarnya biasanya lah budak-budak yang sekolah agama kan, lepas tu ambil STAM, memang dia punya pandangan untuk sambung tu kebanyakannya memang ke arah Mesir lah. Ya, Mesir. ya. Biasa lepas SPM tu yang nak ke arah agama ni nak pergi Jordan kan. Betul. Kalau tak lepas dia ambil STAM untuk pergi Mesir. Tapi yelah, itu permulaan lah. Lepas tu barulah nampak laluan-laluan yang lain kan. Macam adik pun mula-mula nak ke Mesir. Tiba-tiba terdetik nak apply Tamhidi kan. Ya, sebab betul. yelah, Mesir tu salah satu tujuan lah. Tapi untuk mencapai ke tujuan tu sebenarnya banyak jalan-jalan yang lain. Betul, okay. betul. So adik, itu sedikit lah kita nampak macam mana adik masuk USIM lah. Masuk USIM. Lepas belum masuk Islam lagi. barulah Ana masuk USIM. Ana masuk USIM waktu first year degree. Ya, betul. Anta masuk waktu Tamhidi. Yeah. So lebih pengalaman lah dekat USIM. Okay, lepas tu kita nak tahulah, adik pun merupakan Imam Bilal dekat Pusat Islam juga kan? Ya, betul. Macam mana masuk USIM, lepas tu ditarik pula jadi Imam Bilal, macam mana? Okay, so cerita awal masuk Imam Bilal ni sebenarnya bukanlah orang kata kerelaan pun. Maksudnya awalnya mungkin anda rasa masuk pun dipaksa lah. Okay. Sebabnya ceritanya masa anda awal-awal masuk Pusat Islam USIM ni, ada seni Ana dekat Pusat Islam ni, nama dia Afnan. So Afnan ni dia dengan Ana masa kita orang kat sekolah Samti dulu, dia merupakan esko surau dengan Ana. So sekali esko surau. So dah biasa bekerja apa semua. Tiba masuk je USIM, masa ta'aruf, minggu ta'aruf tu Ana nampak muka dia dulu. Lepas tu macam dah, ni kalau nampak Afnan ni, dia mesti nak tarik USIM Bilal ke, masuk bawah-bawah persatuan bawah Pusat Islam ke. So Ana macam, aku nak lari aku tak nak ada kaitan. Aku fokus, so nak belajar, nak ni. Masa tu kita fikir masuk U ni just nak belajar, nak tu je lah, tak ada fikir nak join persatuan ke apa. Tapi lepas Ana nampak Afnan tu, so Ana cuba lari, pap tak dapat. Dia jumpa kat Ana kan, sampai dia chat apa semua. So dia yang tarik Ana masuk, dia lah Imam Bilal. Dia yang interview. Maksud dia terus masukkan Ana dalam grup interview Imam Bilal. Mana Ana tak pergi interview tu. Okay. Masa awal dorang apa Pusat Islam buka interview Imam Bilal, Ana tak pergi pun. Kan? Ana balik terus college apa semua. Tiba-tiba dah ada dalam grup. So macam dipaksa waktu dia kata datang ke kan, interview apa semua. So Ana pun dengan berat hati ataupun sukarela lah masa tu kan, dah macam terpaksa kan. Masuk je lah. So masa tu Ana dengan Afnan ni so macam ada respect kat sebab Ana memang dulu kat sekolah, kalau dengan jarak 2 tahun atau 3 tahun ni memang kita hormat sikit lah. So tadi Enta sebut Samti Samti. Apa nama penuh sekolah tu? Sekolah kita sebut lah, kita promote boleh. Kan? So sekolah agama Menengah Tinggi Kuala Kubu Baru. Itu memang sekolah daripada form 1 sekolah daripada form 1 sampai ke STAM dan keluar. Okey, sambung cerita. Lepas tu Ana pun masuklah interview Imam Bilal kan. Memandangkan abang Ana pun dulu merupakan mantan Imam Bilal. I see. So macam apa, staff-staff sini, Ustaz Fatih, Ustaz Din, dan yang lain-lain memang dah kenal dengan abang Ana. So masa interview tu dia macam mudah. Masa interview sekali, lepas tu okey approve lah. Okey terus approve. Lepas tu start tu lah Ana berkhidmat sebagai Imam Bilal pada Oktober 2022. Ana masuk Tamhidi tu bulan 7. So 2 bulan kemudian tu baru Ana dimasukkan dalam jadual bertugas lah, sebab Ana lambat sikit
Macam tu lah. Ya, kalau ikutkan, kalau dengar cerita ni nampaklah macam kabel kan, tapi sebenarnya dia kabel yang logik lah. Sebab kalau orang tak cari adik pun sebenarnya dia akan ke depan juga, sebab dia memang Imam Bilal ni memang dunia dah sebenarnya. So maksudnya kalau abang dia tu, kalau betul lah staff-staff sini cari, sebab abang dia bekas Imam Bilal sini, so tak salah lah sebenarnya cara tu. Sebab kalau dah kita ni daripada keturunan yang baik, insyaAllah baiklah juga kita ni. InsyaAllah. Okay, lepas tu ada lagi? Ya, itu sajalah. Imam Bilal start pada Oktober sampai situ. Lepas tu baru sekarang masih juga sekarang masih lagi Imam Bilal. Cumanya saya lebih kepada fokus kepada Bilal lah. Cumanya di sini kita Imam Bilal ada jadual-jadual sendiri, dan kita tengok kepada orang kata kelebihan lah. Kalau kelebihan dekat imam, kita memang makhraj sedap, bacaan. Bacaan sedap tu nombor 3, nombor 4 lah. Yang pentingnya makhraj bacaan, dia tahu hukum hakam fiqh dan sebagainya. Tapi entah ada semua tu? Tak ada, belum sampai tahap tu lagi. Jadinya masih perbaiki lagi makhraj bacaan dan sebagainya. Sebab memang jadi imam ni, suara sedap tu sebenarnya bonus. Dia bukanlah syarat wajib kan. Orang kata jadi imam ni yang pentingnya faham ilmu fiqh tu dulu. Sebab kita pun belajar dia punya tingkatan tabaqat. Maknanya jadi imam tu kena tahu hukum fiqh, kena tahu hukum makhraj Quran dan sebagainya. Suara sedap tu extra lah. Extra. So suara sedap tu sebenarnya macam saya belajar dia nombor last sekali. So benda tu semua yang paling penting tu tahu hukum dan sebagainya. Yalah, kalau ada suara yang sedap tapi tak tahu hukum tentang suara imam tu pun tak boleh juga kan. Betul. So macam tadi kan kita dah dengar adik entah ditarik tu waktu Tamhidi. Memang sebenarnya Pusat Islam ni dicari budak Tamhidi untuk jadi Imam Bilal ke macam mana? Okey, sebenarnya untuk Pusat Islam dia mencari Imam Bilal ni dia bergantung kepada keadaan. Sebabnya kita takwim degree dengan takwim Tamhidi berbeza. So bila mana Tamhidi tak ada bercuti, so kita akan ambil Imam Bilal degree. Bila mana degree cuti, kita akan Imam Bilal Tamhidi. Itulah kelebihan dia, sebab tu kita ambil untuk backup, silent backup lah. Sebab Pusat Islam ni walaupun dia tak, orang kata bukanlah satu masjid yang rasmi bawah Malaysia ke bawah kerajaan ke apa, tak. Cumanya dia masjid institusi yang mana beroperasi. Sebab dekat sini sekeliling Pusat Islam ni ada juga rumah staff, ada juga rumah ni. So kawasan sini solat Jumaat orang kata sama dengan masjid luar. Sebab kat area ni, kalau area Nilai ni lah, Bandar Baru Nilai ni, yang terdekat masjid untuk kita solat adalah Masjid Petra. Selain tu mungkin surau-surau yang dah dibolehkan solat Jumaat. Dan tapi yang orang kata berkeluasan besar dan mampu memuatkan lebih hampir dekat 500 ke 1000 orang ni adalah salah satu Pusat Islam. So menjadi satu tumpuan lah. Jadi Pusat Islam ni memang orang kata beroperasi sepanjang masa. So memerlukan Imam Bilal yang memang sentiasa ada, tak boleh non-stop. Walaupun waktu raya pun kita, macam saya sendiri, saya waktu raya pun bertugas. Jadi memang setiap waktu raya tu pun walaupun semua pelajar balik, tapi tetap ada orang yang datang. So sebab tu pentingnya ada penggiliran Imam Bilal Tamhidi, Imam Bilal Degree dan sebagainya. Mana yang student degree ke Tamhidi, tapi kalau student degree lah, kalau ada peluang nak jadi Imam Bilal dan korang berkebolehan, korang kena try lah. Sebab ada allowance juga kan untuk Imam Bilal? Ya, Alhamdulillah di sini kita sediakan allowance. Itulah satu benda yang saya kata saya terkejut. Orang kata culture shock masa mula-mula masuk Imam Bilal Tamhidi. Saya tak tahu sebenarnya, kalau saya ingatkan dekat sini je dia bayar allowance. Rupanya selepas saya belajar, rupanya semua masjid-masjid bawah kerajaan negeri dan kira ada surau-surau juga yang memang akan menawarkan orang kata allowance lah untuk imam sebagai orang kata sagu hati. Dia panggil sagu hati lah. Ataupun ni. Yelah, sebab macam kita tahu, kalau kita tahulah tugas Imam Bilal ni sebenarnya berat untuk lapangkan masa. Memang kita solat tu memang wajib kan. Betul. Cuma nak adakan kita punya badan tu dekat Pusat Islam untuk kita bertugas sebenarnya bukanlah satu yang mudah. Ada satu tugasan yang memerlukan komitmen sebenarnya. Satu possible lah untuk ada allowance atau sagu hati. Sagu hati tu. Okey. Kemudian saya ada dengar juga sebenarnya daripada Imam Bilal ni juga ada tubuhkan pasukan kasidah. Asalnya anda tahu pun sebab anda tengok Enta lah, memang aktif. Kadang-kadang tu tanya, mana ada resa ni kasidah, mana-mana kan. So kalau sebelum ni Ana je yang tahu pasal Enta berkasidah sana sini kan. So kita nak bagi penonton kita tahu juga pasal Enta punya kegiatan selain daripada Imam Bilal ni. Boleh cerita sikit lah macam mana
Macam mana boleh adanya kumpulan qasidah ni, nama kumpulan kan? Lepas tu sekarang ni boleh kata dekat USIM ni, kumpulan adib ni dah terkenal lah dekat USIM kalau ada nak panggil untuk persembahan. So mungkin Intan boleh cerita? Okay, baik. Jadi sebelum sikit lah tentang kumpulan qasidah ni. Sebenarnya ditubuhkan secara tak rasmi pun ataupun secara tak langsung. Bukannya kami ditubuhkan ni bawah USIM pun. Kami awalnya sebab masa mula-mula tubuhnya tu pada 15 September. Tak ada 15 September. 15 September tu tarikh saya masuk ke Pusat Islam secara rasmi. Maksud saya menetap di sini dan sebagainya. Itu tarikh rasmi saya masuk di Pusat Islam. Cumanya tertubuhnya pada bulan 9 lah. Saya tak ingat berapa hari bulan. Cuma sebelum start degree. Sebelum start degree tu ahli-ahli ataupun Imam Bilal ni diorang macam plan buat kumpulan qasidah lah. Sebabnya masa tu tak silap saya Ustaz Fitri, penerima daftar Pusat Islam, dia kata kenapa kita tak tubuhkan kumpulan qasidah sendiri kan? Kenapa kita nak mengharapkan kumpulan qasidah luar? Macam itulah lebih kurang dia punya perumpamaan ataupun orang kata dia punya ni lah, macam yalah kita ada opportunity Imam Bilal yang ada suara, ada kebolehan apa semua. So kenapa dia tubuh tim sendiri? So lepas fikir-fikir Haris dulu imam, dia yang ketua lah, dia yang dia master plan lah atau mastermind yang tubuhkan kumpulan qasidah. Dia kata, Adib, jom lah, kau tahu qasidah kan? Jom kita buat kumpulan qasidah tak? Lepas saya macam, boleh juga. Sebab saya memang orang kata Alhamdulillah aktif juga untuk ke maulid dan sebagainya sebelum-sebelum ni. So tahulah basic-basic kan? So tahulah basic-basic. So masa tu yang tahu basic qasidah ataupun alunan qasidah ni macam mana dia punya lagu, rentak dan sebagainya, saya dengan Haris je, dua orang je. So yang lain ni memang tak tahu apa-apa. Maksudnya memang lepas tu baru belajar? Lepas tu baru ajar yang lain tu. So nama Imam Bilal tu kita tak tahu lah tak nama apa. So disebabkan masa awal-awal tu tertubuhnya ahli kumpulan ataupun anggota kumpulan suatu muazzin tu seramai 7 orang je. 7 orang tu pula semua Imam Bilal. So macam nak letak nama apa, fikir sebab masa tu dapat first job adalah daripada Pusat Islam sendirilah. Masa tu Mak Ali Jerah bawa Pusat Islam. First. So macam nak letak nama apa pula kita. So macam fikir kita semua Imam Bilal. So why not kita kaitkan. So start tu lah tercetus nama Sautul Muazzin. Suara-suara para Bilal, macam itulah ada punya ayat, ada punya maksud dia. Tu sedikit untuk cerita ni Sautul Muazzin. Lepas tu masa kami dapat tawaran first untuk Mak Ali Hijrah tu, kami diberitahu bahawa fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan kata tidak dibolehkan menggunakan alat muzik ataupun gendang dan sebagainya dalam masjid. So kita fikir-fikir macam mana nak buat qasidah. Biasa qasidah kita tahu selain daripada alunan ada percussion dan semua. So macam pisang juga. Patut ada Afnan dengan Ustaz ataupun Muzammil. Farid Muzammil. So dia macam apa kata kita buat qasidah ni dengan cara akapela. Lepas kita macam semak agak qasidah akapela. Memang starting tu akapela. So starting Mak Ali Hijrah tu kita orang kata renovasi kita orang tu bermula dengan qasidah akapela. First event diorang baru ada kumpulan kena buat akapela untuk first qasidah, first performance. So macam ni memang boleh lah. Memang alhamdulillah start daripada tu orang tengok unik ni. Tak pernah orang buat qasidah akapela, maksud dia bawa rasmi akapela apa semua kan. Yalah sebab kalau dalam masjid tak boleh nak main percussion. Kalau tak ada akapela macam kosong kan. So start daripada akapela tu lah kita orang dapat job yang terbesar yang pertama. First job yang besar lah. Kat mana? Kita dapat untuk Oleh Godang, Pesta Convocation Musim. So Pesta Convocation Musim tu boleh katakan besar jugalah. Masa awal tu dengan siapa saya tak ingat dia punya penceramah. Saya lupa tapi cuma dia punya nama tu besar lah. Muhammad Ashraf. tak ingat. Sebelum tu lagi. Saya tak ingat tu sebelum lagi. So masa tu dapat dengan sebelum tu ada lagi. Kami bergandingan dengan Ustaz Tiga Beradik. Ustaz Riri dengan ni. Lepas tu kami bergandingan juga dengan Mawi. So yang tu lah paling besar. Tapi itu kita orang dapat jemputan daripada luar. Jemputan luar tapi buat kat USIM. So masa tu Ustaz Riri pun kata macam boleh pergi jauh pula qasidah ni kan? Sebab tak pernah orang buat qasidah akapela semua kan. So kita orang macam bagus juga. Tapi dalam masa yang sama bila masuk je Oleh Godang, kita orang macam kita tak boleh buat qasidah akapela ni. Sebab Oleh Godang ni merupakan majlis besar dan dia pun buat kat luar. So tak ada masalah, kita kembalikan tradisi qasidah yang sebenar lah orang kata kan. Ada percussion dan sebagainya. Tapi kita selitkan juga akapela. Ada beberapa part kita main akapela. So kita punya identiti tu pada akapela lah sebenarnya. Maksudnya kira Sautul Muazzin ni dia bukan taraf USIM saja tau. Sebab dah sampai
invite daripada luar. Alhamdulillah lah. So ada juga masa dia lepas kita orang dengan Mawi dengan Sa'ariri dekat sini, kita orang dapat jemputan di Ampang ke Ceras, tak ingat. Ada jemputan luar dengan adik Omar Razik. Yang Syatibiah tu. Lepas tu ada jugalah Ustaz ni Naim Sa'adon. So ramailah jemputan kita orang ada ni, alhamdulillah. Dan sampai sekarang ni Sautul Muazzin pun orang kata dah berkembang sehingga keluar, macam ada majlis kenduri kahwin dan sebagainya, ada yang jemput. Ada buat juga untuk kenduri kahwin. Ada juga kenduri kahwin, ada juga orang kata persembahan show untuk maulid ke, untuk apa-apa event kan. Macam baru ni kita diterima jemputan oleh IJN, Institut Jantung Negara, untuk buat maulid kat sana dan sebagainya. Macam tu lah. Okey, kalau boleh entah kenalkan lah, kot lah Sautul Muazzin ni ada media sosial, punya akaun kan? Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, mungkin main Facebook juga kan? Sebab ada yang dah alumni kan? Mungkin alumni ni main Facebook kot ada lah. Kalau kita boleh kenalkan dekat kita punya penonton, untuk mana tahu ada yang berminat untuk invite Sautul Muazzin buat persembahan ke, mungkin boleh kenalkan. Jadi insyaAllah sedikit perkenalan, kami taklah bergiat aktif di social media. Cumanya kami adalah social media kami, iaitu di TikTok dan Instagram sahaja. Boleh say Sautul Muazzin dekat situ adalah. Cumanya kami tak berapa aktif. Doakanlah lepas ni kami aktif untuk post beberapa video dan sebagainya. Cumanya kalau ada panggil persembahan apa semua, minta video untuk tengok contoh macam mana persembahan kami buat tu, adalah. Cuma dekat social media kami kurang aktif, tapi adalah beberapa postingan kat dalam tu. Okey, kalau katakan apa nak invite tapi nak tengok video, mungkin boleh DM dulu dekat IG Sautul Muazzin. Diorang boleh bagi video lah, insya-Allah. Korang tengok macam mana diorang punya potensi nak bagi korang punya event tu hype kan. Hype dengan cara ingat Nabi lah. Kan? Ya, betul. Kita Islamik lah sikit. Okey, itu dah kita tahulah pasal Adib, macam mana boleh masuk USIM, macam mana boleh duduk dekat pusat Islam, tiba-tiba ada join kumpulan qasidah. Kemudian kita nak sentuh poin utama kita punya podcast, kita punya Kolbikas punya segmen ni, berkenaan dengan persatuan di bawah pusat Islam, yang mana Enta pun kenalkan diri tadi sebagai Presiden Sekretariat Pusat Islam, dan Ana pun daripada Sekretariat Pusat Islam juga. Mungkin Enta boleh kongsikan latar belakang Sekretariat Pusat Islam ni macam mana, apa yang kita buat, kita lah kan, apa yang kita buat, apa yang penonton kita boleh tahu pasal kita. Okay. Jadi untuk Sekretariat Pusat Islam ni mungkin orang luar lah, ataupun yang baru masuk Tamhidi, contoh adik-adik Tamhidi ataupun yang baru masuk tahun 1 degree, diorang tak tahu pun Sekretariat Pusat Islam ni apa. Diorang hanya tahu Pusat Islam USIM. Diorang tak tahu, sebab kita setahu saya macam mungkin di tempat lain, di institusi lain, mungkin mereka tak ada persatuan bawah Pusat Islam, maknanya diuruskan sepenuhnya oleh staff dan sebagainya bawah Pusat Islam. Cuma dekat sini Pusat Islam Museum dah ada orang kata speciality lah, ataupun ada tulang belakang yang kuat. So dekat Pusat Islam Museum ni kita ada 3 sekretariat di bawah Pusat Islam Museum yang membantu. Pertama kita ada Sekretariat Pusat Islam sendirilah, dan Rakan Siswa Yadim, dan juga sahabat Sekretariat Pendakwaan Muda Malaysia. Jadi 3 sekretariat ni memang membantu segala, orang kata segala gerak kerja ataupun program-program di bawah Pusat Islam. Jadi maknanya sebabnya staf Pusat Islam hanya ada 12 orang. Jadinya kalau ada program besar seperti maulid kan, contoh ada Ma'al-Hijrah, ada Maulidur Rasul ke apa semua tu, so Pusat Islam tak mampu nak set up sendiri, nak urus jamuan lagi, nak urus pelajar lagi. So adanya persatuan-persatuan bawah Pusat Islam ni yang membantu Pusat Islam untuk lancarkan lagi program tu. Lebih kurang macam tu lah. So lepas tu nak menceritakan apa beza 3 sekretariat ni. Adakah semua buat kerja yang sama? Adakah semua macam duduk bawah Pusat Islam, semua duduk bawah Pusat Islam ke? Tak. Sebenarnya kita di bawah Pusat Islam ni, 3 persatuan ni kita berbeza-beza. Job scope kita beza kan, jalan kerja kita berbeza, gerak dakwah kita pun berbeza. Cumanya yang menyatukan kita adalah kubah biru lah, ataupun bumbung Pusat Islam tu yang menyatukan. Dekat belakangnya ada kubah biru kan. So itulah yang menyatukan kita semua. Secara general lah, secara amnya kita tahu Sekretariat Pusat Islam ni sepenuhnya akan berada di Pusat Islam. Maknanya daripada sudut membantu pengurusan, pengimarahan, kebersihan dan sebagainya, Sekretariat Pusat Islam yang akan ke hadapan terlebih dahulu. Yang kedua, Rakan Siswa Yadim. Rakan Siswa Yadim ni gerak kerjanya lebih kepada kurs kerelawanan atau gerak kerja dakwah lah. Dan kalau saudara Zorib ataupun Enta sendiri pun tahu, yang Yadim ni, Rakan Siswa Yadim ni dia ada bawah satu ibu yang lain. Dia bukan hanya bawah Pusat Islam, bawah tapi Yadim bawah Yadim lah, Yadim Malaysia, Yadim kebangsaan lah. Dan yang ketiga adalah Sekretariat Pendakwaan Muda Malaysia.
Jadi untuk Kesejahteraan Pendahulu Malaysia ni dia punya job scope lah lain. Job scope dia lebih kepada gerak kejar dakwah lah ataupun likot-likot universiti dan sebagainya. SPMM ni lah yang akan gerakkan apa semua. So more tu nak kata RSY dan SPMM sahaja yang akan keluar Pusat Islam. Kebiasaannya lah yang akan keluar Pusat Islam. SPI ni dia macam okey ni rumah dia duduk sini je lah. Betul, kalau penonton kita ni dalam kalangan pelajar Tamhidi yang baru masuk baru ni, kalau korang yang baru masuk pagar depan tu, yang sambut korang tu, itulah daripada Sekretariat Pendahulu Muda Malaysia. Ya, diorang sangat berperanan untuk sebarkan tarbiyah, bi'ah solehah, dakwah dekat USIM ni. Tapi kami juga sama-sama untuk bantu kerja-kerja dakwah dekat USIM, ya. Kalau RSY, Rakan Siswa Yadim, diorang ni banyak program di luar kan, bawah Yadim lah, bawah Yadim. Sebab Yadim ni, Rakan Siswa Yadim ada juga daripada IPT, IPTA yang lain. So diorang banyaklah kegiatan di luar. Tapi ada juga program yang kita buat bersama, yang kita anjurkan bersama. Jadi di kesempatan ini kita orang pun nak promote lah untuk sama-sama join Persatuan Bawah Pusat Islam, sama ada nak join SPI, Sekretariat Pusat Islam, ataupun RSY, Rakan Siswa Yadim, ataupun SPMM, Sekretariat Pendahulu Muda Malaysia. Okay. Selain tu Saudara Zarif, kita tahu kan apa kelebihan atau masuk Bawah Pusat Islam. Mungkin orang cakap macam masuk Sekretariat Bawah Pusat Islam ni 3 sekretariat tu adakah nak kena join usrah, nak betul. kena yang baik-baik je kan. Ini banyak agak persoalan yang timbul ni. Betul. So sebenarnya saya ceritakan sedikit lah. Masuk Bawah Pusat Islam ni kita bukanlah apa orang kata hanya join usrah kan, bantu kerja-kerja masjid dan sebagainya. Tapi dekat sini saya bagi orang kata satu pengalaman saya lah, ceritakan sikit pengalaman saya. Sepanjang saya duduk 4 tahun kat Pusat Islam ni, banyak yang saya dapat. Yang pertamanya daripada soft skill tu tak cakap lah. Memang dekat Pusat Islam ni kita boleh kata start off dengan badan pelajar yang lain kan. Kita punya daripada belajar kata kerja kan, sebab kita belajar pengurusan USIM macam mana dan sebagainya. Sebab staff dekat sini kan ada juga ramai 3 orang staff dan kita adalah alumni USIM sendiri. Dan juga Ustaz Fatih juga merupakan NYDP, MPP dulu. So banyak pengalaman lah kita boleh dapat kan, cara belajar poster. So kalau korang tengok poster-poster Islam pun lawa semua kan. So dari situ kita pun dapat more orang kata belajar lebih lah untuk buat poster yang cantik dan sebagainya. So selain daripada itu, masuk bawah sekretariat yang ada bawah Pusat Islam ni, selain daripada dapat belajar benda-benda macam soft skill dan sebagainya tu, apa yang korang boleh dapat, first is kita ada macam SPI sendiri, kita lead untuk sukarelawan Jumaat. So sukarelawan Jumaat ni kita biasanya akan susu slipper dan sebagainya. Ini yang paling famous ni. Ini paling famous lah. Maknanya kalau setiap hari Jumaat tu diorang akan nampak lah sukarelawan Jumaat ni sentiasa bergiat aktif. Cumanya mungkin orang nampak benda tu biasa. Tapi bagi orang luar, orang yang betul-betul datang daripada luar, diorang akan nampak satu culture dekat Pusat Islam ni macam unik. Kan? Sebab dekat Pusat Islam ni bila mana kita nak masuk Pusat Islam, orang dah tolong susun kan. Slipper tu menghadap keluar, maknanya nanti diorang keluar terus pakai je. So tu yang diorang rasa macam, uish, macam mana Pusat Islam boleh terapkan kekemasan macam ni. Tu sebenarnya poin kuat lah untuk kita sebarkan dakwah. Kita sebarkan dakwah ni bukan secara tulisan ataupun secara percakapan saja kan. Daripada perbuatan kita tu adalah orang kata salah satu bentuk dakwah, medium dakwah yang terbaik lah. Betul. Jadi selain daripada tu, saya nak beritahu bila duduk masjid ni atau duduk Pusat Islam ni, bagi saya sepanjang 4 tahun saya duduk sini kan, saya tak pernah nampak lagi orang yang masuk Pusat Islam ni kurus. Tu je lah kan. Awal ni memang kurus tapi lama-lama mengembang sikit. Sebab Pusat Islam ni orang kata rezeki banyak rezeki banyak, alhamdulillah. Makanan orang selalu infak apa semua. Tu sedikit sebanyak kita dapat bantu Pusat Islam. Sebenarnya orang kata best lah kalau nak kata mengekalkan bi'ah solehah, nak belajar untuk apa orang kata spirit dakwah macam mana, cara yang lain, macam mana nak urus program kan, macam mana nak set up program. So bagi saya sendiri, saya rasa Pusat Islam is the best place untuk kita belajar. Mudah ceritanya, yang orang nampak kita ni malah selalu ada kat Pusat Islam. Tapi sebenarnya yang kita sendiri yang join ni, kita dapat input tu. Kita belajar pasal pengurusan, kita belajar pasal protokol, pasal media apa semua tu yang boleh buat podcast ni. Kan? Yang boleh bercakap kan. Semua tu adalah soft skill. Soft skill daripada Pusat Islam lah kita dapat. Benda yang persatuan lain belajar, kita belajar juga.
Tapi ekstranya kita orang dapatlah duduk dekat masjid kan. Dapat banyak masa dekat masjid. Alhamdulillah lah. Itu satu kelebihan yang kita orang dapat, yang tu yang kita nak kongsikan pada semua. Betul. Okey. Boleh minum air sekejap Minum dulu. Haus cakap lama ni. Alhamdulillah. Okey, selain daripada apa yang penonton kita tahu pasal SPI, Pusat Islam. Kita pun sebenarnya nak ajak penonton semua untuk datang Pusat Islam untuk imarahkan lagi, sebab baru ni kami ada buat satu video untuk kira berapa soft yang ada dalam Pusat Islam dan berapa orang yang boleh muat dalam satu soft. Dan kita kira-kira dalam Pusat Islam ada ni yang ruang dalam, ruang solat yang dalam, kita ada 49 soft. Satu soft tu boleh muatkan 80 jemaah. Okey, bayangkan kalau sekarang ni kita dipenuhkan dengan pelajar tamidi. Kalau setiap kali solat fardu tu saya nampak ada 2 soft setengah. So lebih kurang dalam 80, 160, 200 lah setiap waktu solat. Jadi apa kata yang tonton kita punya Kolbikas ni datang setiap kali solat fardu, datang kita punya kuliah maghrib, yang apa-apa program yang kita anjurkan lah, supaya kita punya Pusat Islam USIM ni lebih meriah lagi dengan jemaah-jemaah, dengan student-student. Sebab saya tahu kan, anda tahu student kat sini ramai yang duduk luar kampus. Betul. Luar kampus pun ada masjid, ada surau. Tapi sekali-sekala cuba kita datang kan, kita punya Pusat Islam USIM ni yang cantik ni. Betul. Dia tengok macam mana beroperasi kan, macam mana kita punya kuliah maghrib. Sebab kadang-kadang kita pun sedih tengok kuliah maghrib, ustaz-ustaz, doktor-doktor yang bagi kuliah tu jemaahnya tak ramai. Betul. Kadang-kadang tu dia berkuliah dengan 2-3 orang. Jadi kesempatan ni kalau ramai yang tengok, kita nak ajak lah datang kuliah maghrib. Okay, mungkin adik boleh bagi tahu jadual kuliah maghrib secara random lah, orang kata seminggu ada berapa kali, sebulan ada berapa kali. Boleh. Jadi alhamdulillah untuk rutin di Pusat Islam telah disusun oleh pihak pengurusan lah, pihak pengurusan Pusat Islam, di mana setiap hari Ahad sehingga hari Rabu kita ada kuliah maghrib. Dan hari Khamis hingga hari Jumaat tu kita akan ada, orang kata, rutin harian untuk baca Quran lah. Hari Khamis kita akan baca Al-Kahfi, hari Jumaat kita akan baca Yasin, dan hari Sabtu kita akan baca Al-Waqi'ah. So itu sedikit sebanyak rutin yang telah disusun oleh pengurusan Pusat Islam lah, macam tu. Oh, satu lagi. Setiap kali lepas Isyak kita akan baca Al-Muq sama-sama. Ya, betul. Jadi orang kata lepas Isyak kita akan baca Al-Muq, dan lepas Zuhur biasanya waktu weekday kita akan baca hadis lah, hadis untuk ni. Okay. Sekadar untuk kita mengisi sedikit sebanyak kita punya, orang kata, rohani, makanan rohani. Betul. Macam tu lah. Okay, kalau dari segi aktiviti-aktiviti lain yang Pusat Islam buat. Okey, jadi daripada segi aktiviti-aktiviti lain Pusat Islam buat sebelum ni, Pusat Islam antara, orang kata, selain jadi tempat ibadah, ini fun fact orang saya ataupun ramai yang tanya saya pasal benda ni, kan. Pusat Islam ni dia kategori masjid USIM ke macam mana kan? So sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu, Pusat Islam ni bukanlah dikategorikan sebagai masjid USIM. Ia dikategorikan sebagai surau. Jadi kepada perempuan-perempuan yang orang kata uzur ataupun datang bulan, sebenarnya boleh je masuk Pusat Islam. Dan Pusat Islam ataupun Kompleks Islam Tunku Mukhris ni bukan sahaja tempat ibadah semata-mata, tapi dia juga, orang kata, tempat untuk pendidikan kan. Tempat selain tu kita kat sini pun ada sediakan pingpong kan, untuk siapa yang nak main, tempat bersukan boleh. Selain tu kita kat sini ada kelas kafah, ada kelas akademi Quran. So Pusat Islam USIM ni bukanlah hanya fokus kepada kau datang solat je boleh. Tak ada. Maknanya kalau kita tengok sekarang ni pun Pusat Islam USIM ada menyediakan juga, maknanya beberapa ruang untuk student-student study dan sebagainya. Dan pengalaman saya sepanjang study dekat Pusat Islam USIM dan kawan-kawan saya yang study di Pusat Islam USIM ni, orang kata selain daripada sebagai tempat study, sebenarnya Pusat Islam ni, orang kata, satu tempat yang memberi kita ketenangan kan. Kalau contoh ada masalah dan sebagainya, cuba kita datang Pusat Islam, baru kita boleh rasa macam mana ketenangan yang, orang kata, secara alami kita boleh dapat tu kan. Contoh kita serabut dengan dunia sekarang apa semua, kita serabut dengan masalah kita, cuba datang Pusat Islam, tak datang study, tak datang baca Quran pun, cuba duduk tenangkan fikiran, benda tu boleh tenangkan diri kita. So antara program-program yang saya kata yang menarik Pusat Islam buat, Pusat Islam ni, orang kata, dikenali dengan satu speciality.
Ataupun USEM ni ada satu speciality di mana kita punya lecturer-lecturer banyak yang orang kata pakar qiraat lah. So kalau perasan kita punya solat Jumaat akan ada Jumaat Wiqari. Jumaat Wiqari ni di mana sebelum solat Jumaat tu kita akan baca qiraat sikit lah daripada kita punya ni, dan mungkin akan diimamkan oleh lecturer kita yang baca qiraat. Contohnya kita akan bacakan qiraat Warsh, An-Nafi' macam tu dan sebagainya. So tu ada satu speciality kita pada hari Jumaat lah. So tu yang menjadi tarikan pelajar-pelajar UIA, pelajar-pelajar UI sendiri datang macam nak merasai macam mana solat dengan qiraat tu. Kemudian kan kita flashback balik pasal kita punya persatuan tadi. Nak kata persatuan kita, macam mana kita Adib sendiri sebagai presiden kan entah dengan persatuan-persatuan lain. Maksudnya kan kita persatuan bawah Persatuan Islam. So persatuan yang lain bawah HAP, bawah HAP kan. So adakah memang tak ada langsung kita kaitkan persatuan kita dengan persatuan lain? Tak ada, kita tak ada perbezaan macam tu. Maksudnya mungkin bagi setiap PTJ ataupun pusat tanggungjawab ni diorang punya persatuan masing-masing. Contoh bahawa kita Persatuan Islam ataupun Sekretariat Persatuan Islam sendiri pun kita memang berdaftar bawah HAP. Kita still berdaftar bawah HAP, cumanya kita duduk bawah naungan PTJ Persatuan Islam. Macam contoh yang lain LKS duduk bawah PTJ Pusat Kesawanan. So dia ada setiap ni kan. Macam yang lain-lain PMF tu duduk bawah fakulti lah dan sebagainya. Kita walaupun kita duduk di Persatuan Islam Museum tu sebenarnya bukan menjadikan kita orang kata satu kekurangan malah menjadikan satu kelebihan juga. Kita pun banyak kan kerjasama dengan ya betul, kita buat kerjasama. Kita tak ada lah maksudnya aku buat hal aku je, PTJ aku, PTJ kau, tak ada. Kita meraihkan siapa yang nak buat program Persatuan Islam, so kita akan kolaborasi. Macam sebelum ni kita ada buat dengan Outstudent Campus OSSS, kita buat kenduri mahasiswa, kita masak-masak bersama dan sebagainya. So dekat Persatuan Islam Museum ni orang kata satu fasiliti yang ada orang kata gemar untuk persatuan-persatuan lain collab adalah penggunaan dapur. Betul. So dapur tu orang kata biasanya akan persatuan-persatuan lain akan collab dengan kita untuk memasak rewang dan sebagainya kan. Dan PJ-PJ lain contoh library macam iftar Ramadan untuk pertuan entah kita ada buat, maksudnya setiap PTJ akan masak di Persatuan Islam Museum. So kita menyediakan dalam talam dan sebagainya. Contoh macam iftar perdana tu kita collab dengan APP, kita collab dengan Jaksa dan sebagainya. So sebenarnya kita tak adalah terhad kepada persatuan dalam Persatuan Islam ni, kita ada connection juga. Jadi sebab kalau tak ada connection ni susah juga kita nak bergerak kan. Betul. Susah kita nak orang kata angkat ataupun naikkan nama sekretariat kita. Lagipun persatuan lain memang carilah Persatuan Islam ni sebagai medium untuk buat program, untuk aktiviti, untuk kadang-kadang nak buat meeting nak cari tempat yang sesuai nak selesa, cari Persatuan Islam. Bila nak buat kat Persatuan Islam, dia carilah SPI, cari Sekretariat Persatuan Islam kan, sebab nak ni lah orang kata nak communicate sebagainya. Kalau nak guna dapur, cari kat SPI. Betul? Itulah. Dari segi sebab tadi Adib Inta ada cakap kan tentang bila kita datang Pusat Islam ni, dia sedikit sebanyak dia bantu kita untuk bagi ketenangan secara tidak langsung lah. Bila kadang-kadang kita masuk saja pun dah rasa satu aura tu lah. Betul. Kan? Jadi memandangkan kita pun dah nak dekat nak exam kan, mungkin kita boleh promote juga kot kita punya Pusat Islam untuk study kat sini. Okay, jadi Alhamdulillah masa musim exam daripada pihak SPI sendiri kita akan lead ataupun kita akan sediakan satu tempat untuk student-student tamhidi, student degree untuk belajar. Kita akan letak meja di kawasan student lounge untuk kita lebih luangkan masa dengan Pusat Islam. Maknanya apa kelebihan saya rasa dekat Pusat Islam ni mudah kan. Bila mana kita study, masuk je waktu solat, kita tak perlu nak, macam contoh kita study kat library kan. Contoh library pun ada surau dia, cumanya dia kecil kan. Dan orang kata kalau tiba-tiba contoh 100 orang datang nak solat pada waktu sama, macam sempit. So one of the opportunity ataupun one of the kelebihan yang Islam ada is bila mana kita masuk waktu je, boleh ambil uduk terus solat. Betul. Lepas solat terus study balik. Lagipun kita ada sediakan meja juga kan, meja ruang untuk student-student study. Sebenarnya benda ni bawah program yang kita bagi nama Mohdoreh Degree. Ataupun Mohdoreh Tamiyah lah. Mohdoreh. Mohdoreh tu orang kata logat Negeri Sembilan. Logat Negeri Sembilan lah Mohdoreh. Maksudnya jom cepat. Itu lah. Gitu lah. Lebih kurang lah. Kita memang banyak nama-nama program kita yang guna logat Negeri Sembilan. Macam kita tengok Majid, Petra Nilai pun Mohkom Mosojid. Gitulah. Kita punya nama program study ni Mohdoreh Study. Betul macam tu lah. So nanti kalau yang menonton ni nak study, tak tahu nak study kat mana,
kan. Kalau nak pergi library pun boleh, sebelah-sebelah je. Dekat Library saja. boleh, nak pergi pusat Islam boleh. Kalau pusat Islam, kalau kau nak minum-minum, Zeus dekat je kat belakang. Betul. Selain itu kita kat masa modern kita ada sediakan makanan jualan ringan, untuk beli ataupun kadang ada orang infak dan sebagainya. So makanan-makanan itulah kita orang kata boleh alas perut sebagai salah satu kelebihan lah. Tempat pun selesa. Anda kata letih, boleh masuk dalam ruang solat, boleh tidur sekejap kan. Ambil waktu untuk berehat macam tu lah. Okay, sebelum kita nak habiskan kita punya episod kali ni, mungkin Enta boleh conclude kan daripada pengalaman Enta sepanjang berada dekat USIM ni, sepanjang berada dekat Pusat Islam ni, apa input yang Enta dapat yang boleh kongsikan dekat penonton yang mungkin boleh bagi motivasi pada Ana sekali. Oh boleh, insyaAllah. Jadi sedikit orang kata motivasi lah. Motivasi ataupun input yang Ana dapat sepanjang Ana duduk kat USIM selama 4 tahun ni. So first of all, bila Ana keluar daripada sekolah agama tu, dia tak menghilangkan identiti agama dalam diri Ana. Jadi kat mana-mana kita still bawa nama keluarga, still bawa nama agama and still bawa nama diri kita sendiri, nama baik diri kita sendiri. So input yang pertama yang Ana pegang daripada dulu adalah kat mana-mana pun jangan hilang agama lah. So itu sebabnya Ana pilih USIM. So USIM ni Ana nampak adalah satu universiti yang mana masih lagi menjaga bi'ah solehahnya dan suasana persekitaran yang orang kata selari dengan agama dan sebagainya. So Ana rasa USIM, mana-mana yang belum masuk USIM lah kan, mungkin USIM adalah one of the best choice. Mungkin ada, yalah tak semua universiti orang kata sempurna atau perfect, tapi orang kata salah satu universiti yang masih menjaga bi'ah solehahnya, ada program-program dakwah kan, masih lagi orang kata ada guideline-guideline yang ditetapkan untuk batas berhibur kan, batas untuk ni dan sebagainya. Alhamdulillah USIM masih lagi ni. So itulah satu benda orang kata yang Ana pegang sangat-sangat, sebab dulu Ana masa tamidi, awal-awal masa tamidi sebenarnya Ana lost kan. Ana macam culture shock. Macam orang kata macam sebelum ni Ana tak tahu nak bawa diri Ana ni macam mana kan. Macam aku nak ke mana sebenarnya kan. Aku masuk universiti ni adakah untuk mencari pasangan kan, adakah untuk bersukaria saja kan, adakah aku masuk universiti ni untuk menjaga diri aku macam tu. So bila mana Ana awalnya terpaksa masuk Pusat Islam tu kan, Ana kata tadi kan pasal awal podcast ni terpaksa masuk Pusat Islam tu, akhirnya Ana sedar yang orang kata perancangan Allah itu is the best lah. Macam kita tahu, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang. Sebab merancang adalah Allah SWT. Jadi bila mana Ana masuk Pusat Islam ini, Ana cerita pasal Pusat Islam sikit lah sebab Ana memang masuk dalam Pusat Islam. So which is Ana rasa kalau kita nak menjaga diri kita, maksudnya mungkin kita akan terjauh juga kan, mungkin kita akan terpesong, kita akan salah jalan dan sebagainya, tapi orang-orang di Pusat Islam ataupun kawan-kawan yang Ana dapat di Pusat Islam ni, alhamdulillah semuanya yang kawan-kawan yang memberi manfaat lah pada Ana. Bila mana Ana macam jauh sikit, tersimpang sikit, diorang tarik balik. Okey, jadi Ana rasa bila mana duduk dalam satu bi'ah solehah yang baik ni, sejauh mana diri kita terpesong, sejauh mana diri kita lari daripada jalan yang betul tu, kita boleh kembali kepada jalan yang benar. Walaupun apa orang kata, walaupun susah sebenarnya kita nak mencari, tak adalah susah sebenarnya, senang je kita nak cari orang-orang soleh dekat sini kan. Macam alhamdulillah apa yang Ana dapat sepanjang kat sini, teguran-teguran daripada lecturer kan, mana teguran daripada sahabat-sahabat soleh, terutamanya lecturer yang selalu memberi nasihat. Sebab Ana bertugas kat sini bukan sahaja sebagai membela fardu, membela tarawih pun kita ada jemput lecturer-lecturer daripada luar. Jadi banyak input ataupun dakwah ataupun teguran yang Ana selalu dapat. So dia kata jadi seorang pelajar ni, kita first thing is kita kena sentiasa merendah diri kan. Walau kita dapat ilmu baik macam mana pun, tetap tak boleh bangga dengan ilmu kita. Sebab syaitan ni kita tahu, selain dia mengajak kita pada berbuat maksiat, dia juga buat kita rasa diri kita lebih baik daripada orang. Buat rasa diri kita lebih baik daripada orang tu yang menjadikan orang kata satu, orang kata beracun lah. Racun yang secara tersembunyi merosakkan diri kita dalam diam. Nauzubillah. So itulah yang orang kata sedikit sebanyak yang Ana rasa, which one untuk adik-adik ataupun untuk kawan-kawan yang sedang tengok kita punya podcast ni is datanglah Pusat Islam, ataupun orang kata tak datang Pusat Islam pun jagalah circle ataupun carilah circle yang mampu orang kata mengingatkan diri kamu tu kembali kepada Allah. Allahuakbar. Jadi alhamdulillah, orang kata walaupun Sekretariat Pusat Islam, RSUN dan SPMM ni sama je macam sekretariat lain, tak ada bezanya. Cumanya bezanya bagi saya sendiri, saya rasa
bi'ah solehah tu terjaga di sini. Dan sepanjang 24 tahun di Pusat Islam. Pusat Islam ni orang kata walaupun bukan masjid tapi ia tetaplah rumah ibadat ataupun rumah Allah lah kita bahasakan. Jadi gunakanlah Pusat Islam sebaiknya. Dan ini adalah orang kata sebaik-baik tempat healing. Sebaik-baik tempat healing atau besar bukan naik bukit je baru kita nak healing. Cuba kita duduk Pusat Islam kan. Cuba duduk kat pondok-pondok wakaf kita ada, duduk sekejap kita renung. Dekat situ kita boleh dapat orang kata satu ketenangan yang di mana kita tak dapat kat tempat lain. So Ana cerita sikit boleh? Boleh. Cerita sedikit pengalaman Ana. Dekat tempat lain tak boleh cerita dah. Okey. So cerita sikit pengalaman Ana. Daripada sini Ana sebenarnya lepas arwah ayah Ana meninggal kan, Ana rasa macam dunia ni dah tak ada apa bagi Ana. Allah. Macam kosong kan. Sebab masa lepas Ana SPM Ana cerita ayah Ana meninggal masa Ana SMA kan. Lepas Ana SMA start daripada tu Ana dah lost pelajaran. Sampai ke SPM tu buat accounting punya last paper apa FYP orang panggil. FYP tahun ni memang Ana tinggal terus. Sampai dah dekat SPM baru alhamdulillah Ustazah Ana tu memahami, dia macam tarik adik. Okey, Ustazah guide satu. So Ana ni orang yang terakhir buat kita kerja tu ataupun FYP tu kan sampai siap. Start daripada tu Ana macam ada harapan untuk kembali tumbuh lah, orang kata macam kembali naik lah kan. Masya-Allah. Kan masa tu macam baru Ana rasa macam sebenarnya kehilangan seseorang yang kita sayang ni ataupun sosok yang orang kata sangat berarti bagi Ana kan, yang tunjukkan jalan kita hidup kan, mengenal Allah dan sebagainya, sebenarnya itu bukan perakhiran. Jadi bila mana Ana masuk Pusat Islam, alhamdulillah orang kata bila mana banyak macam-macam jenis orang datang kan. Ada yang jenis datang dengan pengalaman yang buruk, datang dengan pengalaman yang mungkin baik je kan. Tapi itu yang membuka mata Ana untuk melihat dunia ni lebih luas. Mungkin Ana sebenarnya terkejut kan. Macam adalah mungkin ada yang datang ke Ana macam keluhan dia, mungkin Ana tak nak kata Ana ni alim ataupun baik ke soleh dan sebagainya. Cumanya bila ada yang datang ke Ana diceritakan aku ni hafiz tapi aku tak mampu jaga diri aku. Macam mana kau boleh jaga diri kau Dik? Maksud dia macam mana kau boleh kawal untuk tak terlalu bercampur lelaki dan perempuan kan. Macam mana aku nak jauh daripada rokok dan sebagainya. Jadi Ana rasa sedih lah bila mana ada yang datang dengan Ana meluahkan perasaan sebegitu. Jadi apa yang Ana dapat kat Pusat Islam antaranya selain tu Ana dapat apa orang kata satu benda yang Ana tak pernah dapat sebelum ni. Macam sebelum ni Ana gelisah lepas ayah Ana meninggal, Ana macam mana nak bawa diri dan sebagainya. Tapi kat Pusat Islam sepanjang 4 tahun duduk ni Ana rasa semakin lama Ana dekat sini semakin banyak Ana belajar. Salah satunya antara Ana rasa satu nikmat yang Ana dapat adalah sakinah iaitu ketenangan. Alhamdulillah Ana rasa tenang tu macam mana mungkin orang tengok ada juga cakap Adib kau ni tak ada masalah kan. Aku tak macam ada masalah, macam tak ada masalah, macam tenang. Tapi alhamdulillah Ana rasa tu satu nikmat yang besar lah kan. Macam ada satu cerita ni Ana ada cerita kat dalam tazkirah sebagainya kan. Ana pernah macam aduh aku tak ada duit nak makan RM2 tapi Ana tak cerita siapa. Tapi disebabkan apa yang Ana belajar kat sini itu percaya rezeki Tuhan. Ya, percaya rezeki kan. Konsep tawakal tu kan, macam ada rezeki ni kan. Lepas tu masa tu tengah tak ada duit RM2 ni pop masuk rezeki. Jadi rezeki ni bukan nak kata kita tengok daripada duit sebagainya kan. Rezeki ni banyaklah datang daripada orang kata kawan yang baik kan. Maknanya kita punya orang kata ni sebenarnya Ana ada satu dengar apa orang kata kadang duha ni kita doa solat untuk kita minta rezeki dan sebagainya. Sebenarnya ada yang kata kau dapat solat duha tu adalah satu rezeki sebenarnya. Betul. Sebab tak semua orang mampu untuk tunaikan solat duha tu. So itulah nak kata orang kata sebagai penutup is hidup ni tak lama. Hidup ni hanyalah pinjaman dan gunakanlah hidup yang sementara ni untuk menjadikan diri kita ni orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. So teruskan sebarkan dakwah, terus sebarkan kebaikan dan masalah dunia ni sekejap je. So untuk yang macam ada depression dan sebagainya, cubalah datang ke Pusat Islam. Imarah ke ATM, cuba duduk sini kan. Sebab masalah depression, masalah-masalah ni tak lain tak bukan kita serahkan pada Allah. Dia perumpamannya orang bagi macam ni. Macam mana kita boleh pergi travel ke suatu negara, kita tawakal. Sedangkan kita tahu kita naik pilot ni, kita tak tahu kita sampai ke tak. Mungkin kita terbabas, tapi sebab apa? Sebab kita percaya dengan kita punya pilot. Macam itulah dalam hidup, kenapa kita nak ragu dengan hidup kita? Maksudnya kenapa kita nak ragu, okey aku jawab exam nanti gagal. Kenapa kita nak ragu dengan perjalanan hidup kita, kahwin dengan siapa kan? Perjalanan kita macam ni, hidup kita ke hadapan. Sedangkan kita percayalah dengan kita punya
pencipta yang satu, Allah kan. Macam mana Allah mengatur hidup kita, takdir kita dan sebagainya. Jadi itulah sedikit sebanyak pesanan ringkas daripada saya. Tetaplah tenang kan, walaupun datang ujian sebesar ombak sekalipun, Allahu Akbar. teruslah tenang dan percaya. Selalu letak mindset macam ni. Saya letak satu mindset di mana hari ni contoh aku tak ada duit nak makan. Letak satu mindset, ada orang lagi susah pada aku. Daripada situ kita punya orang kata qanaah ataupun rasa bersyukur kita tu, rasa cukup kita tu yang menjadikan satu kekuatan lah pada diri kita. Jadi mungkin itu sajalah perkongsian daripada saya. Allah, saya tak tahulah. Saya minta sedikit motivasi tapi kita dapat ekstra motivasi daripada Adib kan. Okey, jadi sebagai saya simpulkan apa yang kita cakap ialah lumrah seorang insan tu bila turun naiknya iman. Betul. Tetapi bukan alasan untuk kita berjauhan dengan Tuhan. Ya, Allah betul. Akbar. Alhamdulillah. Jadi untuk tu sebagai penutup lah untuk kita punya Kolbikas episod yang pertama. Jadi saya akhiri dengan pantun lah. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belam. Si kucing belang. Ulang balik 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Aduh, Apa lupa pantun dia? lah. Lupa pantun dia? Ya. Ulang balik sekali lagi. 2, 3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Masuk usim, pusat Islam dicari. Usim disayang, usim cemerlang, usim disayang. Ya, Itu saya tambah saja. sikit. Okey. Roh, nek, ambil yang buah yang keruh, ambil yang jernih. Allah Akbar. Itu saja Alhamdulillah. untuk episod yang pertama pagi ni. Kita jumpa lagi untuk episod yang kedua untuk guest yang lagi hebat ataupun sama hebat dengan host yang lagi hebat daripada saya. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.